yang Keluang dapat dalam Belanjawan 2026? Ramai wakil Keluang yang menonton ucapan Belanjawan mungkin terasa sedikit kecewa sebab nampak macam tiada apa-apa projek disebut untuk kita di Keluang. Sebenarnya, dua projek penting yang kita tunggu-tunggu telah pun dimasukkan dalam senarai. Projek pertama untuk Keluang ialah Rancangan Tempatan Banjir RTB Sungai Mengkibur di Mukim Keluang. Projek ini sebahagian daripada 43 projek RTB bernilai RM2.2 bilion di seluruh negara, termasuk 12 projek baharu yang akan mula dilaksanakan tahun hadapan. Langkah ini penting untuk lindungi kawasan berisiko banjir dan pastikan keselamatan penduduk Keluang sentiasa terjamin. Projek kedua ialah pembinaan jalan baharu yang akan menyambung simpang di Taman Menggibah, Jalan Keluang Renggam, Layang-Layang J25 terus ke Jalan Kota Tinggi Keluang. Projek ini akan meningkatkan jaringan jalan raya dan jadi satu langkah penting untuk melengkapkan jalan lingkaran dalam Keluang. Lebih mudah untuk rakyat bergerak, terutamanya mereka yang nak ke hospital atau ke kawasan Bandar Seri Impian. Untuk makluman warga Keluang juga, Kompleks Pendidikan Bandar Seri Impian yang merangkumi sebuah sekolah rendah dan sekolah menengah kini sudah berada di peringkat Prabina. Ini bermakna kerja pembinaan akan bermula tidak lama lagi. Projek ini sebenarnya diumumkan dalam Belanjawan 2024 dan seperti biasa pembinaan sekolah baharu memang ambil masa yang panjang sikit. Kita harap projek ini siap mengikut jadual supaya anak-anak Keluang dapat belajar di persekitaran yang lebih selesa. Jadi, dengan dua projek baru yang diumumkan dalam Belanjawan 2026 dan satu projek besar yang sedang berjalan, 3 projek utama untuk Keluang kita sudah diluluskan dalam penggal ini. Marilah kita teruskan usaha supaya setiap projek ini benar-benar sampai kepada rakyat demi kemajuan dan kesejahteraan Keluang. Sayangi Keluang.